Thailand mendahului 1-0. Ini tak lepas dari Bun. Sulaiman kali ini jauh lebih baik. Tetapi apabila cukup tinggi daripada Bungkum Tip Wong. Walaupun hadangan yang dilakukan oleh Noraizat saya rasa cukup tinggi, tetapi beliau masih lagi berjaya melepasi hadangan daripada Aizat Nordin. mengingat gangsa kejuaraan dunia 2 tahun lalu. Oh, pantas hantaran ini. Dan ke dalam badan daripada Adi Aleman. Dan pukulannya tidaklah begitu laju. Nisat dekat baik. Oh, hampir saja. Sudah pun dapat dibagi. Kasut ideal itu. Cuma tidak tepat sebenarnya. Kedudukan Aidin dah tepat untuk membuat satu tackle. Sulaiman mengangkat baik. Noraizat Nordin tiada halangan kerana ia berlaku di tengah. Satu rejaman ke arah sasaran tengah gelanggang. Oh, dia keluar. Tangkap. Risak. Ini bahagian tip. Taran tinggi. Yang memberikan Noraizat masa. Ataupun ada satu hadangan daripada Bungkum Tip Wong. Tetapi rajaman Tip Wong. Oh, kali ini untuk Sirisak Anulun. Ya, jangan. Ya. Itu adalah mungkin kelebihannya. Ya. Adalah pemain nombor 10 dunia buat masa ini di situ. Oh, perhatikan kepada Bungkum Tip Wong. Oh, sayang. Bola tu tak begitu laju sebenarnya. Tetapi mungkin ketepatan di belakang gelanggang. Oh, satu lagi idea menarik. Tan baik. Hantaran kedua juga dan mudahkan rejaman ke arah sasaran. Betul-betul jatuh di hadapan gelanggang pasukan Thailand. Oh, sara diri. Oh, perhatikan itu dari Sirisak Anulun. Dia dah memberi syarat. Dan satu idea yang cukup baik daripada Sirisak Anulun. Dia membuat satu sara diri dan membuat satu rajaman. Wow. Itu pas agak terlalu rendah. Ideal. Oh, cantik. Itu adalah bahkan bola tu masuk dan betul-betul di tempat yang betul, yang menyukarkan untuk Sirisak Anulun mengapunkan bola yang pertama. Jangan lupa Sirisak adalah seorang pemain berkaki kanan. Dan bola itu betul-betul Sirisak. Angkat mudah. Taran separa pantas. Satu tolakan di belakang badan. Bola itu betul-betul jatuh di hadapan gelanggang. Noraizat Nordin kini lebih bersemangat, maukan lebih suara daripada maukan tenaga tambahan itu. Sirisak. Oh, walaupun tapi Bungkum Tip Wong berjaya mengapunkan bola dan membuat satu hantaran. Dan terus satu rejaman yang dilakukan oleh Sirisak Anulun. Time out Thailand. Terikat 8-8 di game yang kedua. Orang dah serbu dah. Hantaran baik Aizat untuk mendahului. Kredit diberikan pada Adi Aleman. First point agak liar daripada Noraizat. Bergegar seketika.
Oh, tak lepas di jaring. Cuba menghantar ke arah dengan servis. Bola pertama itu cantik, pantas hantaran itu. Satu idea yang baik dekat akan ada satu hantaran pendek daripada Adi Aiman. Nah, jika sudah perasan, jika sudah melihat sekalipun, untuk mencapainya adalah cerita kedua. Aizat, bola pertama keluar. Dan kini kelebihan untuk Malaysia. Satu kesilapan yang dilakukan, yang betul-betul jatuh di hadapan pengadil. Adakah ia benar-benar mengenai kepala lututnya kerana ia tampak sebegitu yang membuatkannya melantun jauh. Hukum tepuang. Dia mengangkat baik. Oh, perhatikan. Ada hadangan dari Sirisa. Itu mata yang pertama daripada Sirisa Anulun. Dari segi blocking. Ya, dari segi blocking. Tipis saja. Sedikit saja. Satu lagi mata di sini. Aidil. Sirisa bermasalah. Namun dibantu juga hantaran kedua itu lebih baik. Walaupun bola pertama itu agak bergelut untuk telah berada di hadapan jaring. Tapi beliau berjaya untuk mengapung bola yang kedua. Dan rejaman yang dilakukan oleh Bungkum Tip Wong. Mudah buat Aidil. Mudah buat Aizat. Itu sudah cukup untuk mengucak-kacirkan pasukan Thailand. Itu senjata utama yang perlu diguna pakai dengan lebih kerap kali lagi. Oh, namun ia keluar. Tipuang. Aizat bermasalah, tetapi dibantu juga Aidil Aiman. Muncul di penghujung. Walaupun yang agak liar, tapi beliau dapat mengapung bola yang kedua yang cukup baik. Dan satu rejaman betul-betul terkena kaki Sirisa Anulun, tapi tidak memasuki. Oh, hampir memerangkap Bungkum. Tetapi Aizat nampaknya memerlukan bantuan. Tapi ini walaupun lebih daripada Aidil dah mengucak-kacirkan pasukan Thailand, tetapi Sirisa tak lepas. Tarik perlawanan ini ke game ketiga. Kata pertama baik, cuba melakukan sendiri, tackling baik. Dan Aizat, diselamatkan juga. Dan nampaklah sama. Oh, sayang. Beliau dah betul sebenarnya dia membuat satu tapping, tetapi kedudukan tapping beliau tu agak tebal sedikit. Yang bola tu betul-betul melambung dan memudahkan untuk Sirisa mengambil bola. Tahu kena kat mana dulu? Dia tak kena di tapak, dia kena di hadapan kaki. Dia tapak tapi hadapan. Bukan Fungsi Puang, katan baik. Tinggi buat Aizat. Cuba diselamatkan. Kepada Sirisa Anulun yang dapat membaca rejaman daripada Noraizat. Walaupun bola tu sebenarnya dah jauh sebenarnya di tepi gelanggang, tapi beliau masih lagi mampu untuk mengapung bola yang kedua yang cukup baik. Dan Bungkum Tip Wong tidak mensia-siakan bola tersebut. Kini kelebihan untuk Thailand. Aidil, angkatan muda. Bola pantas dihalang oleh Aizat. Terbaik. Namun kini adalah mata akhir Sirisa Anulun. Aizat membiarkan Aidil tiada bola pertama itu. Itu saya Aizat Nordin. Yang angkat. Ya, agak sukar. Dan sentuhan keluar. Dan Thailand. Anulun serta Bungkum Tip Wong
memberikan kekalahan pertama Malaysia di Kuala Lumpur untuk edisi ini. Walaupun kekalahan yang pertama